Hai, dalam video kali ini kita akan belajar ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Video kedua. Dalam video kedua ni, kita ada 3 topik. Topik yang pertama, kita ada cara plot titik dan tentukan sama ada titik itu memuaskan ketaksamaan yang diberi. Yang ni kita pakai graf lah. Nanti kita tunjuk macam mana. Yang kedua, kita akan belajar cara untuk tentukan titik yang diberi memuaskan ketaksamaan tanpa graf. Yang ni kita cari jawapan tanpa guna graf. Yang ketiga, kita ada cara lorek rantau ketaksamaan linear. Yang ni kita ada graf, lepas tu kita loreklah rantau yang sesuai untuk soalan tu. Kat sini kita ada satu graf. Graf ni, graf Y sama dengan 3X tolak 1. Okey, soalan dia, graf menunjukkan garis lurus Y sama dengan 3X tolak 1 untuk X lebih kecil daripada 5 dan lebih besar daripada negatif 1. Jadi, dia minta kita plotkan titik-titik macam ni, 25, 38, 33, 57, 26 dan 39. Lepas tu dia minta satu soalan lagi. Tentukan sama ada titik di atas memuaskan Y sama dengan 3X, Y lebih besar daripada 3X tolak 1 dan Y lebih kecil daripada 3X tolak 1. Jadi untuk yang soalan yang pertama ni, kita plotkan dulu titik-titik 25, 38. Macam ni kat sini kita ada 25, kita ada 38, lepas tu kita ada 33, lepas tu kita ada 57 kat sini lah. Kemudian kita ada 26 kat sini, kat sini 26, lepas tu kita ada 39 dekat sini lah atas ni. Okey. Jadi, soalan yang ketiga, yang ni, tentukan sama ada titik di atas memuaskan Y sama dengan 3X. Maksudnya, dia nak Y sama dengan 3X. Untuk Y sama dengan 3X tolak 1, yang ni, yang soalan yang pertama ni. Okey, jadi titik yang memuaskan ketaksamaan Y sama dengan 3X tolak 1 adalah titik yang berada di atas garisan. Okey, kita ada satu garisan lurus ni. Jadi kita cari titik yang berada di atas garisan ni. Kat sini kita ada dua titik. 1, 3, 8. Jadi 3, 8. Yang kedua kita ada 25. Satu titik lagi kita ada 25. Yang ni yang pertama lah. Y sama dengan 3X tolak 1. Titik ada 38 dan 25. Kemudian kita ada Y lebih besar daripada 3X tolak 1. Y lebih besar daripada 3X tolak 1. Jadi kita cari titik yang lebih besar daripada garisan ni. Sekarang ni kita ada dua titik. 26. Yang ni. Satu lagi kita ada 39. Jadi untuk ketaksamaan Y lebih besar daripada 3X tolak 1, kita ada dua titik lah. 26 dan 39. Kemudian kita ada Y lebih kecil daripada 3X tolak 1. Jadi Y lebih kecil daripada 3X tolak 1. Yang ni kita ada dua titik. Kita ada 33 dan 57. 33 dan 57. Kenapa 33 dan 57? Sebab titik 2 ni dia bawah, dia lebih
rendah. Nilai Y dia, kita potong pada paksi Y, nilai Y dia lebih rendah daripada garisan yang ni. Garisan Y sama dengan 3X tolak 1. Jadi, dia adalah dia memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil daripada 3X tolak 1. Jadi, kalau senang nak faham, kita tengok kat sini, kalau simbol sama dengan, kita cari titik yang betul-betul berada di atas garisan ni. Contoh ni garisan Y sama dengan 3X tolak 1. Jadi kita cari titik yang betul-betul berada di atas garisan ni. Yang ni ada 38 dan 25. Jadi kita pakai simbol sama dengan. Yang kedua, kita pakai simbol lebih besar. Kita cari titik yang berada di atas garisan ni. Bukan di atas garisan ni, maksudnya titik tu berada di atas garisan. Maksudnya titik tu lebih besar. Contoh kat sini kita ada 26 dan 39. 26 dan 39 lah. Sebab dia berada di atas paksi Y, dia potong paksi Y lebih besar daripada garisan yang ni. Sebab apa? Okey, kalau kita tengok kat sini, sini adalah dipotong dekat dengan 6. Paksi Y dipotong dekat 6, sedangkan garisan ni berada sebelah sini. Okey. Jadi yang ketiga, Y lebih kecil daripada 3X tolak 1. Yang ni kita cari titik yang potong pada paksi Y ni, paksi Y, tapi nilai dia lebih kecil daripada persamaan 3X tolak 1. Jadi dia potong kat sini 3, satu titik lagi dia potong dekat sini 5, 7. Jadi 7 kat sini, jadi 5, 7. Jadi yang ni adalah titik-titik yang mewakili 3 persamaan. Yang ni Y sama dengan 3X tolak 1, Y lebih besar daripada 3X tolak 1. Yang ni Y lebih kecil daripada 3X tolak 1. Yang tadi tu kita pakai graf. Yang soalan kedua, kita nak cari titik yang diberi memuaskan ketaksamaan tanpa graf. Jadi ini contoh soalan, tanpa lukis graf, tentukan titik yang diberi memuaskan ketaksamaan Y sama dengan 3X tolak 1. Jadi dia ada bagi 3 titik lah. 4, 11, 5, 9 dan 3, 10. Jadi, yang ni mewakili titik X. Yang ni mewakili titik Y. Jadi untuk dapatkan titik Y, kita kena ganti X. Jadi dalam kes ni 4, 11, 3, X 4, tolak 1 lah. Ini. Jadi 3 dalam 4 sama dengan 12, tolak 1 sama dengan 11. Jadi yang ni Y sama dengan 11. X sama dengan 4. X sama dengan 4. Y sama dengan 11. Jadi 4, 11 lah dia punya titik. Jadi yang ni 4, 11 dia memuaskan ketaksamaan Y sama dengan 3X tolak 1. Jadi yang ni Y sama dengan 3X tolak 1. Kemudian kita ada 5, 9. Yang ni pun sama. Yang ni X. Yang ni Y. Jadi kita ganti Y sama dengan 3 X. X kat sini nilai dia 5 tolak 1. Jadi sama dengan 3 darab 5 sama dengan 15. Tolak 1 sama dengan 14. Jadi Y sama dengan 14. X sama dengan tadi X 5. Y sama dengan 14. Jadi kat sini dia bagi Y sama dengan 9. Jadi 9 lebih kecil daripada 14. Betul? Jadi
titik 59 ni dia berada lebih rendah daripada paksi Y. Jadi dia Y lebih kecil daripada 3X tolak 1. Jadi koordinat 59 ni dia memenuhi ketaksamaan Y lebih kecil daripada 3X tolak 1. Jadi yang ni pula 3, 10. Yang ni sama. Yang ni X. Yang ni Y. Y sama dengan 3. Sama dengan 3. Yang ni pun 3 lah. X kan. Ni 3. Ni pun 3 lah. Kita ganti X tadi. Tolak 1. Jadi 3 darab 3 sama dengan 9. Tolak 1 sama dengan 8. Jadi Y kat sini nilai dia 8. Nilai X kat sini nilai dia 3. Okey. Yang ni kalau dia memenuhi memuaskan ketaksamaan Y sama dengan 3X tolak 1, sepatutnya 38. Tapi dia bagi 3, 10. Jadi yang ni dia bagi 10, sepatutnya 8 kan. Jadi yang ni memenuhi ketaksamaan Y lebih besar daripada 3, 10. Nilai Y sepatutnya 8, tapi dia bagi nilai Y sama dengan 10. Jadi titik ni lebih besar daripada 3X tolak 1. Okey, jadi dia macam ni. Y lebih besar daripada 3X tolak 1. Macam tu. Jadi kita ada 3 jawapan lah kat sini. 1, 2 jawapan. Ini jawapan yang ketiga. Okey. Yang ni cara untuk tentukan sama ada titik-titik ni memenuhi ataupun memuaskan ketaksamaan yang dibagi. Ini cara untuk tentukanlah tanpa perlu buat graf. Kemudian kita belajar cara lorek rantau ketaksamaan linear. Kat sini kita ada satu ketaksamaan linear A, X lebih besar daripada negatif 3. Jadi kita ada dua paksi kat sini, satu paksi X dan satu lagi paksi Y. Jadi soalan minta kita lorekkan kawasan yang X ni. Jadi X dia bagi lebih besar daripada negatif 3. Negatif 3 kat sini. Jadi kita pun buat garis putus-putus. Masuk garis putus ni, maksudnya dia lebih besar macam ni. Kalau dia bagi X, contohlah dia bagi X lebih besar ataupun sama nilai dengan negatif 3, jadi kita boleh buat garis ni, garis yang teruslah. Dia bukan putus-putus. Tapi sebab dia bagi kat sini, X mesti lebih besar daripada negatif 3. Jadi kita buat garis macam ni, garis putus-putus. Ini maksud garis putus-putus. Dia mewakili lebih besar. Tapi dia tak termasuk nombor ni. Dia tak termasuk nombor ni. Okey. Jadi kita pun lorek lah. Bermula daripada negatif 3 ni, kita lorek ke kanan lah. Sebab dia kata lebih besar daripada negatif 3. Kita pun lorek macam ni lah. Okey, lorek macam ni. Ini adalah lorek rantau yang untuk bersamaan X lebih besar daripada negatif 3. Kemudian kita ada persamaan kedua, Y lebih kecil daripada X tambah 3.
X tambah 3, bila kita buat graf macam ni, graf paksi Y dan paksi X, bila kita buat graf, kita plotkan dua titik. Satu kita plotkan titik 03 yang kat sini lah. Satu lagi kita plotkan titik 36. Jadi yang ni contoh lah. Bila kita plot titik ni, kita akan dapat dua titik dan kita akan lorek satu garis lurus lah kat sini. Jadi macam tadi dia kata lebih kecil daripada X tambah 3. Bermaksud X tambah 3 ni tak termasuk lah. Tak termasuk. Jadi kita pun buatlah garis putus-putus ni. Manjang ke sini. Daripada bawah sini kita lorek ke atas sini. Kemudian kita lorek rantau yang lebih kecil. Lebih kecil maksudnya sekarang ni kita potong pada paksi Y pada kedudukan 3. Jadi lebih kecil daripada 3 lah kita lorek. Kita lorek rantau. Jadi kita pun lorek lah rantau sebelah sini. Sebab apa sebelah sini? Sebab dia lebih kecil. Jadi lorek macam ni bagi cantik sikit. Jadi inilah lorek rantau untuk persamaan Y lebih kecil daripada X tambah 3. Kemudian kita ada persamaan Y lebih besar ataupun sama nilai dengan 4. Jadi kita macam biasalah. Kita ada paksi X, mana paksi X? Paksi X dan kita ada paksi Y. Jadi dia kata kat sini Y lebih besar ataupun sama nilai dengan 4. Jadi ini paksi Y, jadi kita pun potonglah paksi Y. Potong paksi Y pada nombor 4. Jadi kita buat satu garisan lurus. Ini bukan garisan putus-putus macam tadi, ini garisan lurus. Sebab dia kata lebih besar daripada 4 dan nombor 4 ni termasuk. Atau sama nilai dengan 4. Jadi nombor 4 ni termasuk lah. Jadi kita pun buatlah garis lurus macam ni. Bermaksud nombor 4 ni pun termasuklah sekali dalam rantau ni. Jadi kita pun loreklah rantau ni ke atas. Lorek rantau ni ke atas sebab dia kata lebih besar. Ni loreklah ke atas macam ni. Okey, yang ni untuk persamaan Y lebih besar ataupun sama nilai dengan 4. Soalan seterusnya, kita ada Y lebih besar ataupun sama nilai dengan 3X tolak 5. Jadi ini adalah garis 3X tolak 5. Dia potong pada paksi Y 05 dan dia ada kat sini satu lagi titik 510. Jadi dia kata kat sini Y lebih besar ataupun sama nilai. Jadi kita pun buat satu garis lurus kat sini. Ni garis lurus, bukan garis putus-putus. Sebab apa? Sebab dia kata sama nilai. Lebih besar ataupun sama nilai. Jadi kita pun buatlah garis lurus. Lepas tu kita pun loreklah rantau sebelah sini, sebelah kiri lah. Sebab dia kata lebih besar kan. Jadi kita loreklah sebelah kiri. Sebab bila kita potong paksi X kat sini, paksi Y kat sini, nilai lebih besar adalah nilai ke atas lah. Paksi Y ni semakin ke atas, semakin besar nilai dia kan. Jadi kita pun loreklah daripada bawah sini sampai ke atas. Okey, yang ni untuk lorek rantau bagi persamaan Y lebih besar ataupun sama nilai dengan 3X tolak 5. Jadi itulah dia 3 tajuk kecil dalam video kali ini. Jadi pertama tadi kita belajar cara plot titik. Yang kedua kita belajar cara tentukan titik tanpa graf. Yang ketiga kita belajar cara lorek rantau. Jadi itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Kalau ada soalan, boleh komen dan jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye.